Makan apa? Jayu mari. Ini tahu dia tahu dia. Nah. Makan apa? Hai. Hai. Tiba rumah dengan terima. Tunggu dulu. Order dulu. Okay. Nama kau? Teh. Ni baru betul. Ini baru betul api. Tibaan YB Ruhul. Aduh. Macam mana sehat? Sehat. Sehat. Patah rubata. Happy birthday Afi. Udah ada gigi dah. Okay, guys. Apa ni? Kita ada baju Qadiroh ni. Hadiah daripada Ruhul. Ya, thank you. Afi tanya hadiah dia. Ada dia next year. Idea dia ada. Cun. Awi. Kita ada baju. Ruhul pun tak ada. Bagi kata-kata Justina terakhir. Justina adalah saya ni. Sedih lah. Memang tak boleh accept lah kalau Josina. Tapi management WWE tak pandai lah bagi Josina kalah. Memang ngamuk ni. Tengah sabar ni. Kalau tak habis dah air kat sini semua. Tengok air ni semua. Tepuk macam ni. Kita tanya Ariana. Tak, kamu buat krik-krik lah. Boy happy lah dapat kek. Dapat kek pun happy. Tahu tunggu. Tahu dah habis nak kek. Tapi dah pohon ni lebih happy. Kalau tak ada kek tu. Tahu ke? Hari ni birthday boy. Masa berarti. Ya. Tip. Dah kayu batang habis ukur. Dia lagi ada itu di sebalik tabel jangan tuju tempat lain. Bisa bagi. Happy birthday to you. Kalau gapo ni pisah je tu. Jadi tu betul bukan botol sulit. Belum macam tu. So abang ni. Asal abang ni. Dah suruh. Iyalah suruh dia. Apa semua takut. Makan je takut saya tak faham. Mesti awak pun tak faham kan dia. Gapo makan gapo. Apa awak nak surat tu. Kau tengok sama. Kau mana dah tutup? Bentar lah. Faham, hadiah. Oh. Oh my god. Pusing nak buat balik. Pusing balik. Okey. Buka tu.
Arak saya betul lah. Oh, betul saya. Aku berkata, baik betul. Mereka aku bawa saya tu. takut tak muat kecil. Wah, kursi bakar. Cuba kursi. Dia macam baru mula-mula mengembang. Jalan gerak. Kita jumpa je lagi. Aku tak ada baju. So, yo biasa dah pakai dulu. Dah dia pun dia. Hai saudara. Korang yang kena prank saudara. Bukan yang video yang tengok. Video yang tengok pun kena jugalah prank. Sebenarnya Akmal dengan Ruhu yang kena prank. Padahal Hafiz dah tahu. Akmal dengan Ruhu bincang akran nak surprisekan Hafiz, nak prank Hafiz. Tapi Akmal dengan Ruhu yang kena sebenarnya. Jadi orang tengok video ni dia yang kena sebenarnya. Sebab dia tak tahu, Hafiz dah tahu sebenarnya. Dia kek tu. Hafiz bagi kata-kata sikit Hafiz. Dia kata kena macam mana dia kena prank. Tak tahu. Aduh. Kalau korang tahu yang kek birthday tadi tu Hafiz sendiri yang pilih. Korang boleh tengok video. Okay guys, so video kali ni sampai di sini saja. Kita dengar kata-kata birthday boy. Cakap birthday boy. Sini, masuk sini kamera sikit. Cakap kata-kata bagi ni ucapan untuk tahun baru. Bagi deep sikit. Tak tahulah. Cepatlah bagi apa yang tak boleh dicapai lagi tahun ni, nak capai untuk tahun depan. Cepat. Apa? Bagi tak tahu. Aduh, selamat hari jadi Hafiz ni. Seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan korang boleh komen nak aku buat video apa lagi ya. InsyaAllah akan keluarkan video lagi baik. Jumpa korang di next video. Kurangkan mengeluh, lebihkan bersyukur. Assalamualaikum. Kamu dekat lagi. Betul enggak salah. Dah dia.